Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Salam IPGM peneraju keceplangan pendidikan guru bertaraf dunia. Jadi hari ini kami akan membentangkan kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna iaitu KPPB bagi semester 1 sesi Ogos hingga Disember 2025-2026 dengan tema Teknologi Pemakin Guru Galis Masa Depan. Pembentangan ini dihasilkan oleh saya, Muhammad Daniel Azwani bin Muhammad Rosli, dan kawan-kawan saya, Nur Aina Mardiah binti Muhammad Rizwan, Nur Syukriyah binti Muhammad Yusuf, daripada program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Pendidikan Islam, ambilan 2023-2028. Slide ini menunjukkan kerangka reka bentuk bagi Pelan Pembelajaran Bermakna KPPB di mana terdapat kejelasan guru, strategi tugasan pembelajaran dan juga terhasillah Pelan Pembelajaran Bermakna di mana tugasan pembelajaran terdapat 5 komponen. Yang pertama MPP, 6C, AMRP, 3E dan juga 3R. Seterusnya, subjek yang terlibat dengan KPPB ia mengandungi 8 subjek utama iaitu seperti yang tertera di slide. Seterusnya, pemilihan HPK CLO berdasarkan tugasan di mana EDUP 3133 menjadi induk utama dalam pelibatan semua kursus bagi melaksanakan KPPB, di mana ia perlu memastikan pelajar dapat mengintegrasikan teknologi, menyokong keperluan pelajar pelbagai kebolehan dan menekan kemahiran aras tinggi iaitu seperti analisis, aplikasi dan refleksi. Di mana di sini saya menerangkan terdapat HPK 3, HPK 3 dan terdapat juga HPK 2 bagi pelaksanaan setiap kursus dalam melaksanakan KPP. Seterusnya, kita lihat kepada gabungan BID di mana semua kursus yang terlibat perlu fokus kepada satu BID yang utama iaitu teknologi pemangkin guru galis masa depan. Jadi setiap subjek mempunyai BID tersendiri, namun BID utama yang perlu diketengahkan ialah teknologi pemangkin guru galis masa depan. Dalam masa yang sama, kita lihat juga kepada soalan pencetus idea di mana terdapat 3 soalan pencetus idea. Yang pertama, bagaimana pendidikan moden membentuk jeris dalam kempentasan teknologi? Yang kedua, bagaimana bahasa memelihara warisan membina jati diri warga global beretika? Yang ketiga, bagaimana pendekatan pendidikan membina kreativiti komunikator beretika dalam menyelesaikan masalah realiti berteraskan kecerdasan teknologi masa kini. Slide ini menunjukkan pelbagai produk pembelajaran yang telah kami hasilkan sepanjang pelaksanaan Festival Pendidikan Madani di mana terdapat banyak penghasilan, antaranya ialah podcast pendidikan, micro teaching, buku cerita digital menggunakan AnyFlip, RPH beserta simulasi dan induk yang utama ialah EDUP 3133 iaitu infografik digital. Dalam masa yang sama, slide ini menunjukkan infografik EDUP 3133 yang dihasilkan oleh kami sebagai salah satu produk pembelajaran digital. Infografik ini merangkumkan pelaksanaan KPPB yang dilaksanakan di bawah subjek EDUP 3133. Melalui pelaksanaan KPPB ini, semua kursus yang terlibat telah digabungkan dan disepadukan dalam satu projek pembelajaran yang menyeluruh. Secara amnya, infografik ini membuktikan bahawa pelaksanaan KPPB di bawah subjek EDUP 3133 teknologi untuk pengajaran dan pembelajaran berjaya mengintegrasikan semua kursus terlibat secara sistematik dan bermakna, di mana perancangan awal dilakukan melalui subjek EDUP 3133 bagi memastikan pelajar dapat merancang segala tugasan yang terlibat dengan KPPB dengan baik dan juga efisien.
Jadi, kami telah memilih model Azure kerana ia menekankan komponen Analyze Learners yang selari dengan pendekatan KPPB kerana memberi fokus kepada keperluan, kebolehan dan konteks pelajar. Manakala bagi kami, model AD lebih menumpukan kepada reka bentuk sistem pengajaran secara umum. Dari segi aplikasi pula, model Azure lebih sesuai digunakan dalam situasi sebenar PDP dan simulasi pengajaran. Justeru, ia relevan untuk latihan pelatih guru di IPG. Model AD pula lebih sesuai untuk pembangunan kursus berskala besar atau latihan berstruktur. Dalam pembentangan ini, saya akan menghuraikan tentang modul pembelajaran dan modul reka bentuk pembelajaran yang telah digunakan dalam pelaksanaan projek KPPB bersempena Festival Pendidikan Madani. Jadi, modul pembelajaran terbahagi kepada 3 komponen utama. Yang pertama, perhubungan. Yang kedua, belajar cara belajar. Dan yang ketiga, aspirasi. Yang pertama adalah modul perhubungan. Modul ini menekankan tentang hubungan positif antara pensyarah dan pelajar bagi mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif serta membentuk nilai tanggungjawab yang dapat meningkatkan kemahiran interpersonal pelajar. Yang kedua, model belajar cara belajar. Model ini membantu pelajar mengurus dan menilai pembelajaran sendiri melalui refleksi kendiri dan senarai semak tugasan. Dan yang terakhir, model aspirasi. Model ini menekankan pembangunan cita-cita, motivasi dan keyakinan diri pelajar melalui komitmen menyiapkan tugasan mengikut masa yang ditetapkan serta menghasilkan produk pembelajaran yang berkualiti dan kreatif. Seterusnya adalah model reka bentuk pembelajaran. Model reka bentuk pembelajaran terbahagi kepada 4 iaitu amalan pedagogi, rakan pembelajaran, persekitaran pembelajaran dan juga pemanfaatan digital. Jadi yang pertama, amalan pedagogi ini menekankan pendekatan pengajaran berpusatkan pelajar iaitu mengintegrasikan bahan digital serta mengaplikasikan strategi pengajaran yang menarik dalam sesi PDP. Yang kedua adalah rakan pembelajaran. Rakan pembelajaran merujuk kepada semua pihak yang menyokong proses pembelajaran termasuk pensyarah, rakan sebaya dan juga komuniti pendidikan. Yang ketiga, persekitaran pembelajaran. Persekitaran pembelajaran ini merangkumi ruang fizikal dan maya yang kondusif, selamat serta selesa bagi pelajar. Dan yang terakhir adalah pemanfaatan digital. Pemanfaatan digital merujuk kepada penggunaan teknologi untuk menyokong pengajaran dan pembelajaran secara lebih interaktif dan juga fleksibel. Contohnya, pelajar menggunakan pelbagai aplikasi digital seperti Canva, AnyFlip, Book Creator, Genially dan Google Classroom bagi menghasilkan bahan pembelajaran digital yang berkualiti. Seterusnya, saya akan menghuraikan bagaimana projek KPPB yang dihasilkan berasaskan model Azure telah mengintegrasikan elemen 3E dan 3R secara menyeluruh selari dengan aspirasi pendidikan madani. Yang pertama ialah engagement. Elemen engagement dapat dilihat apabila kami terlibat secara aktif sejak awal proses pembelajaran bermula daripada taklimat pentaksiran berterusan serta proses perancangan pelaksanaan tugasan yang diberikan. Yang kedua, enhancement. Elemen enhancement pula telah dizahirkan melalui penggunaan teknologi sebagai medium utama untuk meningkatkan kualiti pembelajaran. Kami telah menggunakan pelbagai aplikasi seperti Canva, AnyFlip, Google Form, Google Classroom, Book Creator, Educaplay, Genially, Zquiz serta Canva untuk memperhalusi isi, visual dan penyampaian tugasan. Dan yang ketiga ialah extension. Elemen extension berjaya diintegrasikan kepada masyarakat, berinteraksi dengan komuniti pendidikan seperti pelajar IPG Kampus Ilmu Khas serta agensi seperti Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia iaitu SKMM. Pengalaman ini membolehkan kami meluaskan impak pembelajaran, membina keyakinan diri serta mengaitkan ilmu dengan realiti dunia sebenar. Seterusnya ialah elemen 3R. Yang pertama, rigor. Elemen ini ditonjolkan melalui proses perancangan, pelaksanaan dan refleksi yang berterusan sepanjang penghasilan tugasan. Kami telah memastikan setiap produk
memenuhi standard akademik, hasil pembelajaran khusus iaitu CLO dan keperluan profesional sebagai bakal guru. Maklum balas daripada pensyarah juga kami gunakan untuk penambahbaikan agar tugasan kami lebih berkualiti. Yang kedua, relevance. Elemen ini ditonjolkan apabila kami menghasilkan bahan pembelajaran yang berkait rapat dengan konteks murid, isu semasa dan keperluan pendidikan masa kini. Justeru, pendekatan ini menjadikan pembelajaran lebih bermakna kerana kami dapat melihat hubungan langsung antara teori, amalan pedagogi dan realiti sebenar dalam dunia pendidikan. Dan yang terakhir ialah relationship. Elemen ini pula dibina melalui interaksi berterusan antara kami dengan pensyarah, rakan sebaya dan komuniti pendidikan sepanjang pelaksanaan festival. Melalui pembentangan, perbincangan dan kolaborasi, kami berjaya membina hubungan profesional serta memupuk kemahiran komunikasi, keyakinan diri dan nilai saling menghormati yang selari dengan semangat pendidikan madani. Akhir sekali, saya akan menerangkan bagaimana elemen 6C diterapkan dalam projek KPPB ini. Yang pertama adalah critical thinking dan juga citizenship. Elemen ini diterapkan melalui aktiviti podcast pendidikan yang membincangkan isu-isu semasa di Malaysia dan juga peringkat global. Belajar menganalisis cabaran masyarakat melalui nilai pendidikan madani, membentuk kesedaran sivik, tanggungjawab sosial dan juga penilaian kritis terhadap isu pendidikan. Seterusnya adalah elemen creativity. Jadi, elemen ini diterapkan melalui penghasilan pelbagai bahan pembelajaran digital seperti buku cerita digital melalui AnyFlip, poster infografik berasaskan model pembelajaran dan juga bahan bantu mengajar secara digital. Seterusnya adalah elemen kolaborasi dan juga komunikasi. Belajar mempamerkan kemahiran kolaborasi dan juga komunikasi melalui pembentangan, podcast, simulasi pengajaran serta interaksi dengan rakan, pensyarah dan juga komuniti yang membolehkan mereka menyampaikan idea dan kandungan pembelajaran secara jelas, berstruktur dan juga profesional. Akhir sekali adalah elemen karakter iaitu sasiah ataupun karakter. Ini diterapkan melalui pembentukan keyakinan diri semasa simulasi pengajaran berlaku dan juga penerapan nilai dan amalan komunikasi secara beradab dan profesional. Belajar bukan sahaja menguasai kemahiran pedagogi, malah membentuk kepribadian guru yang beretika, berwibawa dan juga berintegriti.